Kad yang saya nak tunjuk kat korang last kali tu adalah Orlando Garnacho guys. Okay, Orlando Garnacho. Sorry guys, saya pas sikit lah guys, semak sikit. Okay, so kad apa lagi yang kita ada guys? So saya memang suka collect kad-kad player lah. Lepas tu saya akan sleeve, saya akan letak dalam satu binder. Okay, player yang saya minat. Lepas tu orang-orang yang saya kenal, design yang lawa, simpan. Tak kisah ada base card ke ataupun card yang ada hit lah. Okay, so next, this is donor rumah daripada Panini guys. Cantik, bagi saya cantik dan saya minat dia juga. Walaupun dia dah berpindah ke City, saya tetap minat dia juga sebab dia one of the best goalkeeper jugalah sekarang. Okay, so next guys, saya ada Yaya Toure guys. Yaya Toure, kad dia tebal guys. Saya tak tahu ni apa, top siapa. Kad dia tebal, kalau korang tengok memang sangat-sangat tebal. Okay, saya tak tahu sleeve saya muat ke tidak. Saya rasa tak muat sleeve saya ni. Saya rasa tak muat sleeve saya. Tak muat guys. Muat. Sleeve saya muat guys. Okay, so next, yang ni sudah. Okay, yang ni saya dapat steel stripe, iaitu Denzel Dumfries. Kita ada steel stripe iaitu Omar Mamouche. Ini tops daripada Match Attack. Okay, next kita ada Tops Heritage iaitu Tops Heritage daripada Match Attack juga, iaitu Kasper Schmeichel. Dia dah pindah ke Celtic guys daripada Leicester. Lepas tu kita ada Luca Ranieri daripada Fiorentina daripada Match Attack. Yang ni kad-kadnya saya dah sleeve lah, ataupun saya tak ingat lah. Kita ada Kobil, goalkeeper, iaitu Tops Heritage. Kita ada Joao Mario, Tops Match Attack FC Porto. Dan saya ada rookie card, iaitu Enzo Fernandez. Masa dia dekat Benfica guys, sekarang dia dah jadi salah seorang captain di Chelsea. So why not, kita simpan. Saya pun minat dia. Masa Chelsea dapat beli dia, masa tu dia tengah perform dekat World Cup. So next kita ada Vincent Kompany guys, daripada Panini guys, daripada Panini. Sleeve je daripada Panini, Belgium, bukan City Okay, so next guys, saya ada Yunus Musa yang bernombor 1. Sekejap guys, nampak tak guys? Korang nampak tak? Bernombor 109. Yunus Musa. Cantik kan guys, green color. Okay, so next kita ada Joelinton guys, Newcastle player daripada Match Attack. Tersifkan je sebab saya minat. Guys, dan saya ada simpan juga, iaitu Koke guys, daripada Atletico Madrid. Bagi saya cantik. Maaf lah guys, kat luar tu ada gangguan sikit, bunyi-bunyian. Okay, saya ada Rodri guys. Rodri pemenang UCL daripada Match Attack guys. This is all action hero guys. Cantik, menarik dan tertarik. Next kita ada Phil Foden. Siapa tak kenal guys Phil Foden? Tapi sekarang ni dia dah tak perform lah guys. Dia dah tak perform lah macam dulu. Dulu gemar juga, shock juga kalau pakai dia sebagai untuk FPL. Dulu dia banyak main flank, sekarang dia banyak main belakang Haaland. Dan kita ada juga kan base card Toni Kroos guys, Toni Kroos Real Madrid. Dia dah bersara guys, walaupun base card saya akan simpan. Okay,
Next kita ada Alisson Becker guys, Liverpool. Saya sebenarnya dah banyak sampai nak binder sebab dah semak dah main biji saya ni. Okay, so Becker. Kita ada Fabio Carvalho guys, RC card guys, rookie cards, walaupun base kita simpan. Carvalho one of promising player jugalah untuk Liverpool, tapi sekarang dia dah masuk mana dia tak masuk Brentford So next kita ada Erling Haaland guys. Oh cantik guys, walaupun dia pakai baju away tapi dia tetap cantik dan saya tetap minat dia, dan saya tetap pakai dia untuk striker FPL saya guys, walaupun kalah guys, dia baru-baru ni kalah kan dengan Newcastle. Lepas tu kita ada Warren Zaya Emery. Saya banyak ni je base card, saya tak banyak kakak yang hit. Okay, tapi saya minat player. Kita ada Pau Victor daripada Barcelona. Daripada Barcelona. Okay, lepas itu kita ada siapa ni guys, kalau korang tak kenal guys, Rodri daripada Match Attack guys, Real Madrid guys, base card sahaja. Harap-harap dia dapat lagi lah tempat dia dekat Real Madrid ni, sekarang kurang lah, dan harap-harap dia dapat dengan fight sikit lah. Kita ada Dan Burn guys daripada Newcastle. Walaupun dia defender yang tak berapa laju, tapi dia still boleh main dengan baik ya guys. Korang jangan expect kau tak laju je kau tak perform, kau tak boleh perform, no. So next kita ada Enzo Fernandez guys. Saya tengok Enzo Fernandez ni dia macam ada something tau guys. Dia ada something tau, tapi dia macam something dia tu magic dia ke apa kan, dia masih macam tak keluar, dia tak all out lagi. Saya boleh dapat rasa. Kalau salah tu tak tahulah, tapi biasalah kita manusia ada insting masing-masing, tapi itu saya boleh nampak. So next kita ada Jan Oblak, the best goalkeeper juga. Kita ada Politano guys. Ya Allah, lama player ni guys, siapa kenal guys Politano daripada Napoli? Ke saya salah Politano saya tak ingat lah. Semenjak dah tak main FIFA, dah tak follow sangat bola-bola ni kan, lupa dah muka dia orang. So next kita ada Athletic Bilbao guys. Bilbao ni kan, dia ada satu time tu, one season tu dia power tau, dia hebat weh. Zaman tu tak silap saya kan, striker dia Into Raspe, striker dia Into Raspe kan striker, yang striker dia adalah Aduris. Lepas tu tepi kanan kiri dia Munai dengan Suseta, tapi Munai lah saya yang Munai. Lepas tu ada Into Raspe. Itu antara player yang saya, kalau saya pakai saya main FIFA, saya memang suka. Kadang-kadang kalau saya nak tapau kawan-kawan saya yang geram-geram tu, saya pakai je Bilbao, dah sedap dah. Okay, so next kita ada Murillo guys, goal scorer lawan Liverpool. Kita last kita ada Tosin guys, base card guys, kita ada Tosin untuk Chelsea. Dah guys. Okay, next kita ada siapa ni guys, Patrick Schick guys, Patrick Schick. Okay, number dia guys, korang nampak tak number dia? 159250 guys, 159250. Okay, 2%. Lepas itu kita ada Bruno Guimaraes daripada Newcastle. Number juga guys, iaitu 1569 daripada Futera. Lepas itu kita ada Declan Rice guys, Declan Rice untuk England. Untuk England number 1755 guys. Okay,
So itu saja guys, tak banyak pun kad hit saya suka kumpul lah, lepas tu saya suka simpan player yang saya minat, club, match, so no lah, ini best. Okay, so itu saja guys untuk video kali ini. Kita jumpa dekat next konten lagi. Kalau korang minat lagi konten macam ni, korang boleh subscribe, korang boleh share. Lepas tu benda-benda tu akan, orang kata apa, memberi saya semangat lah untuk saya buat lebih lagi. Okay, so guys, itu saja. Kita jumpa dekat next konten. Bye bye.